Hai dan selamat datang rakan-rakan pendidik sekalian. Kalau anda pernah rasa buntu, tengok anak-anak murid nampak tertekan atau bosan dalam kelas bahasa yang tradisional, anda memang berada di tempat yang betul. Hari ini, kita nak ubah suasana pembelajaran yang tegang dan menakutkan itu menjadi sesuatu yang sangat dinamik, berani dan pastinya menyeronokkan. Okey, jom kita lihat secara ringkas apa yang ada dalam kotak alat kita hari ini. Agenda kita terbahagi kepada 5 bahagian. Pertama, konsep didik hibur. Kedua, seni nyanyian. Ketiga, menghidupkan watak melalui lakonan. Keempat, keajaiban seni bercerita. Dan akhir sekali, penghayatan puisi dan budaya. Kita mulakan dengan asas kita, iaitu bahagian pertama, konsep didik hibur atau falsafah pendidikan menyeronokkan. Pernah tak anda perasan kebimbangan dan ketakutan murid terhadap guru sebenarnya menyekat pembelajaran dan ekspresi bahasa mereka? Ini satu realiti pahit. Bila persekitaran dipenuhi tekanan tinggi, murid tak berani langsung nak bersuara, takut buat silap. Ekspresi mereka terpadam begitu saja. Jadi, kita memang wajib ubah situasi tegang ini sebelum proses pembelajaran sebenar boleh berlaku. Sebab itulah kita ada penyelesaian yang hebat ni. Pendekatan didik hibur secara drastik menurunkan tahap kebimbangan murid. Lihat saja bagaimana ia menghapuskan tekanan menang atau kalah dan menggantikannya dengan ekspresi kolaboratif yang jujur dan tulen. Suasananya santai tetapi yang paling penting, ia berlaku di bawah keadaan yang terkawal untuk betul-betul membina semangat berpasukan. Mesti ada yang terfikir, ini asyik main-main je ke? Sama sekali tidak. Kalau kita rujuk tokoh akademik Edward M. Anthony pada tahun 1963, teknik mengajar ini sebenarnya didefinisikan sebagai taktik. Jadi, aktiviti didik hibur ni bukan sekadar main-main kosong. Ia adalah strategi bersasar yang disesuaikan dengan umur dan minat murid semata-mata untuk mencapai objektif pembelajaran yang nyata. Seterusnya, kita masuk ke bahagian kedua, seni nyanyian bilik darjah. Mari kita lihat bagaimana kita membina kemahiran asas melalui lagu. Menyanyi dalam kelas ni bukan sekadar buat bising yang gembira tau. Nyanyian sebenarnya terus meningkatkan perbendaharaan kata dan pemahaman murid melalui aktiviti selepas nyanyian. Lepas menyanyi, kita boleh bersoal jawab kosakata, minta mereka tulis prosa, ceritakan semula lirik tu dan siap boleh satukan gerakan badan dengan mimik muka. Memang interaktif. Sekarang kita beralih ke bahagian ketiga, menghidupkan watak melalui lakonan untuk membina keyakinan dan komunikasi. Apa yang sangat menarik di sini ialah terdapat pelbagai jenis teknik lakonan yang anda boleh gunakan. Kita mulakan rentak dengan main peranan atau role play. Teknik ni bagi ruang yang selamat untuk murid bayangkan diri mereka sebagai orang lain. Contohnya, bayangkan seorang murid melakonkan watak meminta kebenaran ayahnya untuk keluar main bola sepak. Secara tak langsung, mereka sedang berlatih perbualan harian. Kemudian, kita ada simulasi. Poin penting di sini, simulasi ni bukan waktu bermain yang huru-hara. Ia adalah kaedah berstruktur dengan 4 langkah spesifik, mula-mula bincang masalah, buat keputusan, beri cadangan dan barulah berlakon berdasarkan perbincangan tadi. Ini secara langsung mengajar kemahiran berfikir menyelesaikan masalah dunia sebenar. Sangat kritikal kan? Teknik seterusnya, mimos. Ini lakonan yang bergantung 100% pada gerak badan dan ekspresi muka, tanpa suara langsung. Bayangkan murid-murid melakonkan perlawanan tinju secara senyap. Kawan-kawan yang menonton tu pula kena paksa diri guna kosakata deskriptif untuk terangkan apa yang sedang berlaku. Sangat cemerlang. Beralih kepada improvisasi. Di sini, kita buang skrip tu jauh-jauh. Lakonan spontan dalam kumpulan kecil tentang situasi kehidupan seharian ini sangat hebat. Sebab ia menggalakkan murid untuk berfikir dengan pantas dan membina kerjasama sesama mereka. Tapi, macam mana kalau ada murid yang teringin sangat nak berlakon tapi terlalu gementar nak hafal skrip? Jawapannya mudah, pantomin. Seorang murid bebas melakonkan aksi tanpa suara dan kawan yang lain tolong bacakan skrip dengan lantang. Tekanan nak menghafal dialog hilang sekelip mata. Seterusnya, kita tengok dikon pula. Teknik ni dengan cantiknya menggabungkan lakonan dan puisi. Seorang baca sajak dan yang lain melakonkan aksinya. Baik-baik puisi yang selalunya bunyi macam abstrak dan susah nak faham tu, terus jadi konkret dan sangat visual untuk difahami oleh seluruh kelas.
Dan untuk melengkapkan bahagian lakonan ini, kita ada mas tamu. Hanya menggunakan alunan suara vokal tanpa sebarang muzik latar, murid melagukan puisi. Ini adalah cara yang paling mantap untuk mengunci bait-bait sastra dengan selamat ke dalam ingatan jangka panjang murid kita. Jom kita teruskan ke bahagian keempat, keajaiban seni bercerita. Di sini kita akan lihat 4 kaedah penyampaian naratif yang memukau. Untuk bercerita ni, ada 4 gaya yang anda boleh teroka. Ada gaya tanpa alat yang memang betul-betul fokus pada intonasi suara, dengan alat seperti menggunakan topeng atau pakaian khas, teater bercerita di mana murid pakai gambar watak, dan teater pembaca di mana fokus utamanya adalah membaca dialog penuh ekspresi. Tak kiralah murid pakai topeng atau sekadar guna suara mereka, hakikatnya mereka sedang menghayati struktur naratif tu dengan sangat mendalam. Akhir sekali, kita sampai ke kemuncak kotak alat kita, iaitu bahagian kelima, penghayatan puisi dan budaya, gabungan indah antara bahasa dan warisan. Kita kena ingat, penyampaian puisi ni bukan benda main-main tau. Ia menuntut latihan yang serius dan hafalan. Tetapi, majisnya berlaku apabila usaha ini digabungkan dengan alunan alat muzik tradisional secara langsung atau tayangan multimedia moden. Ia mencipta satu rasa penghargaan yang sangat mendalam terhadap budaya kita dalam jiwa murid-murid. Okey, kita dah pun menyelami pelbagai teknik yang menakjubkan hari ini. Jadi, sebelum kita tamat, saya ada satu soalan ringkas untuk anda. Elemen manakah yang akan mengubah bilik darjah anda hari ini? Daripada main peranan, nyanyian berstruktur, sehinggalah ke teater bercerita. Yang mana satukah yang anda akan berani bawa masuk dalam kelas seterusnya untuk menghapuskan rasa takut dan bimbang murid buat selama-lamanya? Tepuk dada, tanya selera. Selamat mentransformasikan kelas anda dan jumpa lagi.